Korang tengok aku modify sendiri ha. Nak bagi dia berat bawah. Kalau tak bontot dia tak jadi kiri kanan. Tu ada lagi boiling tu. Yang kita try lagi dengan tikus ni. DK. Challenge everything. Jom aku tunjukkan kat korang macam mana gameplay untuk cari haruan dekat tempat heavy cover. Tak kira lah tempat yang macam aku ni ke, bawah dia samai yang sangat tebal dengan kayu-kayu mati ataupun pot teratai yang sangat padat. First sekali pemilihan road korang kenalah road yang keras lah. Sekurang-kurangnya road medium. Biasanya kalau strike kita akan tarik dengan samai-samai sekali kalau pot-pot yang heavy macam ni. Yang kedua, tali tu biarlah pakai 20LB yang kasar sikit. Leader pun pakai 30LB, lagi sedap. Dan yang ketiga, kalau korang ada soft rock yang berat ni, korang boleh pakai sebab kita nakkan bontot umpan kita tu tenggelam dalam air. Macam aku tak ada, aku pakai tikus. Tikus ni pun boleh sebab bontot dia tenggelam kat air juga. Yang keempat, tak payah susah-susah blind cast. Tunggu je boiling, lepas tu baru korang baling. Nampak tak? Ada boiling tu, boiling haruan. Baling kat boiling tu pula, baling biar belakang sikit. Tarik karau macam biasa sampai kat boiling, stop. Kemudian kau jerk sikit je. Nanti haruan tu akan U-turn balik. Seterai lagi. Nampak tak? Tempat best. Tapi kena datang pukul 7 pagi sampai 10.30. Dia gasak main top water. Syarat dia kena tunggu boiling. Boiling dulu baru baling. Tak ada boiling, korang blind cast memang payah lah. Aku harap video ni dapat membantu korang semua. Kita jumpa lagi untuk next try, okay? Assalamualaikum.